Restoran Hantuah yang terletak di tepi jalan yang menghubungkan Cemor dan Meru Raya hanya 2 km saja dari Pekan Cemor dan 5 km dari Meru Raya. Dibuka setiap hari dari jam 4 petang hingga jam 2 pagi. Menghidangkan masakan Thai dan sup kambing. Sememangnya menjadi perhatian bagi masyarakat setempat maupun luar untuk menjamu selera. Permis restoran ini yang diusahakan oleh Encik Ilham dan isterinya sudah beroperasi selama 1 tahun. Restoran ini begitu tenang apabila memasukinya kerana mempunyai ruang yang cukup luas dan selesa. Dibantu oleh 10 orang pekerja yang cukup terlatih, restoran yang bercirikan kreativiti kemelayuan petani terselah di sana sini. Ramai pelanggan yang cukup selesa dengan suasana yang dihidangkan bersama dengan masakan yang cukup menyelerakan. Bilik solat juga turut disediakan. Dengan kemampuan menampung 100 orang pada satu masa berserta suasana yang damai, pasti anda berasa puas menikmati hidangan anda. Hidangan seperti aneka jenis sup, termasuklah sup kambing yang lazat ini, serta masakan ala Thai yang amat istimewa rasanya. Mari kita saksikan antara menu-menu menarik yang disediakan di restoran Hantuah. Maka sudah tentu sekiranya anda berkesempatan untuk datang ke Bandaraya Ipoh, jangan lupa singgah ke restoran Hantuah di Cemor ini. Pastinya anda bukan setakat menjamu selera, malah terhibur dengan suasananya, dan restoran Hantuah sentiasa di dalam kenangan abadi anda. Kepada sesiapa yang ingin menempah tempat dan menu, sila hubungi atau SMS di talian 017 55 77 074 Encik Ilham.